antara masa. Esok jangan layu-layuan, intai kami antara nampak. Esok jangan rinduan. Anak Cina memasang luka dipasang di Tanjung Jati. Di dalam hati tidak ku lupa, bagaikan rambut bersimpul mati. Abang tak pernah lupa tinggalkan pantun untuk Yati habiskan. Masuk ke hutan mencari sirih, buat hiasan tepak hantaran. Ibarat 1000 tahun merindu kekasih, sehari menghilang, hati tak keruan. Terima kasih, Bang. Yati sentiasa bahagia sejak dari mula kenal Abang. Glad. Nak buat apa ke ni? Betul-betul rumah ni. Nak roboh lah rumah ni. Aku tahu. Engkau nak repair balik rumah ni supaya kau nak pulihkan semangat rumah yang berhantu ni. Kau cakap baik-baik sikit. Ini rumah arwah bapa mentua aku. Mana boleh buat kerja tak kena? Kau tengok, kau pegang ni pun nampak tak kena. Menggoyang. Tak kena. Tak buat kerja. Yang kau sakit hati dengan aku sangat ni apa salah? Aku tahu. Kau masih dendam kat aku kan? Sebab kau tak dapat kahwin dengan Haryati. Aku yang dapat kahwin dengan Haryati. Dah 30 tahun, Raza. Dah 30 tahun kau tak sedih ke hidup kau macam ni, Raza? Kau datang kampung ni, tunjuk baik, belajar dengan Pak Mat nak tukang kayu lah apa bagai. Kau tu kelasi cabut. Kau pergi ayat bapak dia, kau kahwin dengan dia. Aku apa? Kau sihirkan orang tua dia. Hei. Siapa engkau nak cakap macam ni? Allah tu tentukan kehidupan hamba dia lah. Kau tak payah cakap majid dengan aku lah. Aku geli. Geli. Kau keluar dari kampung ni. Aku tak suka tengok. Aku tak suka. Dalam. Kau nak buat apa Nam ni? Abang! Hai, Kak. Hui! Kata kunci hilang. Macam mana boleh masuk ni? Memang hilang pun. Gamble je.
Yelah, tahu hilang. Tapi masuk macam mana? Tak ada kunci. Tadi Abang Ahmad ada. Ha? Abang Ahmad ada datang. Datang sini buat apa? Dia cakap nak ambil barang. Lepas tu dia cakap dia nak pergi Australia, ada kerja kat sana. Akak ada file dengan dia. Tapi kenapa, Kak? Dia ada buat perangai ke? Mira, akak sebenarnya balik ni sebab akak nak tukar baju. Akak ada next appointment dengan klien akak. Okay? So kalau Mira nak makan ke apa, order je. Dapur tu dalam tak berasap. Akak, jom kita balik kampung nak? Ingatkan nak balik lah. Rindu Kak Abah. Jom. Tengok macam mana, Nasib saya sempat sampai. Waalaikumsalam. Abah pergi surau tak tadi? Abah pergi, Abah bawa balik ni. Mira sihat? Mira nak minta maaf kalau Mira jarang call Abah. Tak apa, Mira. Abah faham. Kesibukan tu tak boleh dibeli. Tapi kesibukan tu satu anugerah tau. Mira, bila nak balik? Nantilah. Mira asyik. Mira, rumah Abah ni sentiasa terbuka untuk anak-anak Abah. Baliklah, ya. Abang ngadu apa pula kali ni? Tak ada cakap apa-apa pun. Tapi adik tahu dia rindukan sangat ke anak-anak dia. Habis kenapa tak call? Akak tu kenapa tak call Abah? Sama. Alasan kita sama. Busy. Alah, tak payah risaulah, Mira. Abah tu okey je kat sana. Duit pun cukup. Akak ni tiap-tiap bulan masukkan Abah duit. Bukan sikit-sikit. Sebenarnya, Kak, orang tua ni, diorang tak perlukan duit ringgit sangat pun. Tapi apa yang penting, diorang nak kasih sayang kita, perhatian kita. Sadaqallahul Azim. Weh, aku cakap engkau, Aku tahu. Engkau yang robohkan pondok tengah hutan tu. Kau ni budak mana ni? Tak ada adab kau ni. Datang, tak jemput, tak bagi salam. Kau nak razak kan? Sebab tu kau tak rasa bersalah. Kau robohkan pondok tengah hutan tu. Oh, pasal tu tempat kau minum air ketum, jual air ketum, tempat main judi. Kau jangan belagak tau. Selai sepinggang, bapak aku halau kau dari kampung. Kau nak bercakap dengan orang tu biar ada adab sikit. Kau pergi balik. Sebelum aku report polis, aku cakap engkau mencobor tanah ni. Pergilah. La ilaha illallah. Cakap pergilah. Kau nak main dengan aku? Weh, kau tunggu ke? Aku sekolah dengan kau ni. Apa dia? Saya ni, Imam, nak ucap terima kasih pada Imam lah. Yalah, Imam tak jemu nak jenguk saya. Yalah, orang kampung ni pun dah meluat tengok saya. Tak tahu kenapa. Bukan meluat. Tapi kamu tu tak nak bercampur. Saya campur, Imam. Kalau saya pergi bertukang mana-mana, saya campur dengan orang. Tapi yalah, lain daripada itu, saya duduk rumah. Yalah, saya faham saya bukan asal daripada kampung ni, Imam. Kamu kata macam tu. Tapi kamu tengok
sumbangan kamu dalam kampung ni. Tu rumah-rumah tu yang kamu bina tu, kamu bagi dengan harga murah je. Semua tu kan, adalah tanda bahawa kamu ada hak dalam kampung ni. Baiklah. Okey, Ramli. Dah tu. Ya Allah, aku tahu apa yang kau perturunkan kepadaku sebagai balasan atas segala kealpaanku. Aku kurang bagus mendidik anak-anak dan isteri. Tapi terima kasih, Ya Allah. Kau masih kurniakan hidup cemerlang pada anak-anakku. Aku bersyukur mereka tak mewarisi kesusahan aku. Berikanlah ihsan-Mu pada anak-anakku. Aku terlalu sayangkan mereka. Walaupun hakikatnya aku malu meminta-minta dalam tangisan rendah diriku padamu. Kaulah tempat aku bersandar, Ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Abah rindu korang semua. Abah rindu sangat. Ya tu. Cakap seorang-seorang. Takkan nak tunggu sampai dia mengamuk satu kampung baru nak percaya. Tahu tak? Kenapa dia sibuk sangat nak baiki rumah mentua dia, arwah mentua dia tu? Tahu tak kenapa? Sebab kat situ dah dia nak buat pemujaan syaitan dia kat situ. Ha? Apa dah tak? Kau cakap depan aku. Kau cakap depan aku. Apa? Aku nak buat apa? Pemujaan syaitan? Tak, Imam. Itu rumah arwah bapa mentua saya. Orang yang banyak bantu saya mula-mula saya sampai kat kampung ni. Yang satu kampung hina saya sebagai seorang pendatang. Saya nak buat balik, nak baik pulih rumah tu, apa masalah dia? Tok, tengok tu. Dia memang kaki ayat. Habis satu kampung dia ayat, Hayati punya ayat. Itu yang cair dia buatnya. Sudahlah tu, Razak. Razak, aku bersumpah atas nama Hayati. Aku akan baiki rumah tu hadiah kepada dia. Aku akan siapkan. Tengok tu. Itu. Kan? Biarkan ku terus sendiri, tak usah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Yam, Mawar mana? Kak Yam ada dekat atas. Kak Mawar tak boleh balik. Bang Rudi. Tak apa. Abah faham. Kak Mawar tu isteri yang baik. Sini. Kak Yam tu balik dengan rela hati ke Mira yang paksa? Mira tak tahu nak cakap macam mana lah, Abah. Dah, jom kita masuk. Jom. Abah, ikut pintu depan lah. Ikut pintu depan lah. Jom. Rindu, Abah. Rindu Mira tak? Rindu tak? Rindu. Diam. Dah malam dah ni. Sibuk kerja lagi. Ada masalah ni tak kira siang ke malam, bah.
Yalah, kerja peguam kan. Peguam ni selesaikan masalah orang. Tapi, Yam, kita sebagai manusia pun ada masalah kita sendiri. Yam pun ada kehidupan Yam sendiri. Abang ni kenapa? Zaman ini adalah zaman yang penuh dengan fitnah. Kehidupan yang kita cari di dunia ini akan kita tinggalkan. Yang kita cari sebenarnya hakiki ialah akhirat dan syurga. Syurga depan mata. Syurga ada pada suami. Kenapa Yam nak buang? Alah, yelah. Yang mengaku, okey? Yang mengaku. Yang nak bebas. Yang bosanlah, Abah. Amar tu asyik ungkit pasal tanggungjawab. Banyak lagi masalahnya Yam nak kena selesaikan. Daripada nak fikir pasal tanggungjawab ni. Benda kecil je pun. Sedap Yam cakap. Tapi yang sedar, hidup ni bukan sekadar nak kejar kejayaan. Yang ni bukan mak tau. Yang setia tak bertempat. Mak tu belajar tak tinggi sebab tu ikut dia cakap Abah. Kau jaga sikit mulut kau, Yam. Bukan Abah ke dulu yang cakap kebahagiaan adalah kesenangan yang dicapai oleh orang yang ada banyak duit. Jangan lupa pesan Abah tu. Dah apa? Manusia ni memang ada otak. Kita nak berjaya ni, yang paling penting dalam kepala kita jangan ada keegoan. Ego ni bersekongkol dengan syaitan. Sekarang Abang nak cakap Yam ego Ha? Fine. Yam ego, Abah. Tapi ego Yam ni dapat daripada siapa? Dah lah, Abah. Kalau Abah tak suka Yam balik kampung, Abah cakap je depan muka Yam. Terus terang je cakap je. Yam jangan baliklah, aku tak suka. Ni, air ni untuk hilangkan ego. Jangan lupa minum. Kau dengar sini Aku ni ada 3 orang anak perempuan. Aku tak kisah anakku keluar cari ilmu. Keluar cari ilmu. Dan kau, anak sulung, kau patut jadi contoh pada adik-adik kau. Kau dengar sini Kau dengar sini Mariam binti Ramli. Bahagia adalah kesenangan apabila manusia tu ada duit. Kau jangan jadi macam aku. Tak ada pelajaran. Kerja pagi, kais pagi, kerja petang, kais petang. Aku nak kau berjaya. Kau faham ke tak faham? Kak, kenapa ni? Abah tu dah melampau. Sanggup dihina Akak sebab Akak bercerai dengan Abah Mah? Kak, takkanlah Abah nak hina Akak. Mesti Akak dah salah faham ni. Abah tu cuma nak bagi nasihat. Abah tu kan nak yang terbaik untuk anak-anak dia. Abah tu memang daripada dulu lagi. Ada je yang tak kena dekat Akak. Saja nak cari salah Akak.
Aku ni, Abah tak pernah pandang aku ni macam seorang anak. Abah tak pernah layan aku macam anak dia lah. Abah ni buat aku ni macam alat untuk bagi korang ni berjaya je. Kau faham tak? Takkan merajuk sampai macam tu sekali, Kak Yam. Abah tu. Cakap dia je nak betul. Cakap dia je yang kita kena dengar. Sudahlah. Malas lah. Cakap pasal ni jadi sakit di hati. Sekarang ni akak jumpa kau sebab akak nak tanya kau pasal down payment yang kau pinjam. So duit tu akak nak pakai sebab akak nak standby. Mana tahu kau tiba-tiba Abang Amar nak tuntut hak dia ke kat rumah akak tu. Okey, boleh tak tunggu sampai hujung tahun? Ada bonus, Mama bayar. Takkan nak bayar pun tak ada duit. Aku tengok laki kau bukan main lagi post dekat FB. Beli kereta baru, kereta mahal. Nak bayar hutang tak ada duit pula. Akak rasa kau dah kena mandrem lah, Mawar. Yelah, apa laki kau nak semua kau bagi. Kau ikutkan je. Kan? Sampaikan cari duit untuk keluarga pun kau. Kalau macam tu lebih baik kau tak payah ada laki. Jadi macam akak. Single, senang. Seng. 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 Tengok aku punya telefon, Seng. Kasih repair. Hai. Masuk ini sudah banyak kali mah. Telefon tak rosak. Baru lagi. Tengok itu cek itu line ada line tak ada clear lah. Line mana rosak? Line pun okey mah. TikTok ini bagus punya telefon. Tapi saya telefon saya punya anak dia tak ada angkat. Lagi dia tak ada telefon saya balik. Saya ingat ini sudah rosak. Asing-asing bagi saya itu telefon yang kalau tengok ada mahal punya telefon pun tak apa janji itu line ada clear saya boleh telefon dia. Telefon saya balik. Ini telefon tak ada masalah. Tak ada masalah lu sama lu punya anak. Lu dengar saya cakap. Balik settle dulu. Kalau teruk sangatlah, anak pun tak boleh buang sama kita. Kita kasih sekolah, kasih makan, kasih besar. Ya macam mana buang lu? Kau pergi report polis Polis, Raj. Report ketua baru. Pal. Kau ni kan. Apa? Perosak anak bangsa. Siapa nak percaya dengan kau? Ramli? Siapa nak percaya dengan kau? Memang tak ada orang percaya aku. Kau tak percaya aku, orang kampung tak percaya aku. Tapi polis percaya aku tau. Aku nak lunaskan dendam aku. Ijam, Pat, tangkap dia. Apa ni? Ya Allah, kau buat apa kat Abah ni? Bapak kau curi duit tabung. Tabung surau pula tu.
Orang mencuri mana boleh lepaskan? Kena ikat, kau tak lari. Abah saya takkan buat macam tu. Kau buka sekarang. Kau buka. Kau tidak, korang ni semua aku sumbat dalam lokap. Mariam, undang-undang mana yang kau ikut ni? Lepaskan orang yang dah tentu bersalah. Sudahlah. Lepaskan dia. Tu Imam, tunggu Tok Kutu datang. Takkan nak lepaskan penyamun ni. Ini penyamun ni pencuri. Nak lawan ke? Apa? Nak lawan? Boleh juga. Nak lawan jumpa kat mahkamah lah. Sekarang ni saya nak bawa bapa saya balik. Ada masalah? Sekarang lepaskan. Buka. Tak payah. Tolonglah kau, anak kau datang. Nanti Mira masak untuk Abah ya. Abah penat, lapar kan? Pergi panggil Mak. Nanti Mak risau Abah lambat balik. Panggil Mak. Abah ni kenapa, ha? Abah ni kenapa? Kak, kenapa cakap macam... Memang betul pun. Orang kampung semua anggap Abah. Malulah Abah. Sampai bila dah buat perangai macam ni, ha? Tak kesian ke kita orang ni? Tanggung malu sebab Abah. Mak dah mati, Abah. Mak dah tak ada. Abah faham tak? Mak dah mati. Mak dah tak ada. Sampai bila Abah nak perangai macam ni? Malu kan kita orang adik-beradik? Sampai bila Abah? Mak dah mati 2 tahun lepas. Abah hantar Mak pergi umrah. Mak demam. Mak mati dekat sana. Ke bumi dekat sana. Takkan Abah teringat? Ha? Memang sah kau ni gila. Biarkan ku terus sendiri, tak usah engkau peduli. Ku mahu kau bahagia jiwa. Badai hati ini menghempas lenaku. Ku terjaga dari tidur. Biarkan ku terus sendiri, tak usah engkau peduli. Ku mahu kau bahagia jiwa.
mana ni? Dilepas jam tu je, Bapak. Yang aku risau tu, kalau dia terlepas, dia boleh bongkar semua kegiatan kita. Mati kita. Sebenarnya, takkanlah orang masjid ni tak percaya langsung yang dia curi duit tabung tu. Memang kami tak percaya. Tok Imam. Apa hal ni? Apa hal ni? Lepas. Weh, Tok. Tok Ketua akan datang kejap lagi dengan polis. Dia dah buat report. Pak Razak lah yang plan dengan anak dia nak aniaya Abah. Betul tu Mariam. Itu pun kawan Ijam yang beritahu. Macam mana diorang tahu Abah sampai awal? Masa tu abah kamu dapat panggilan, katakan surau tu dipecah masuk. Abah kamu tu kalau pasal surau tu memang dia tak fikir panjang dah. Dia akan buat apa saja. Tak, apa yang Cik Razak tu nak sakit hati sangat dengan Abah? Abah kamu tu tahu yang Razak tu ada buat kerja jahat. Muka tu kena belasah tu. Sebab si Razak tu lah. Sebab tu dia buat cerita yang abah kamu tu. Supaya semua orang kampung tak percaya cakap ayah kamu tu. Kan? Kena pula abah kamu tu suka berilusi yang mak kamu tu masih hidup. Abah kamu tu Mariam. Cuma jiwa dia sedikit terganggu. Jadi kamu bawalah dia berubat. Jangan biarkan dia macam tu. Abah kamu tu, walaupun dia macam tu, dia tu tetap kunci syurga bagi kamu ni adik-beradik. Ya, memang akan nak bawa Abah balik ke KL pun. Takutlah nak tinggalkan dia seorang-seorang. Kalau Abah datang KL, dia nak duduk mana? Rumah engkau lah. Hah? Kau ni kerja kau nak mengelak je kan? Tapi tak apalah, buat sementara ni biar Kak bawa balik Abah dulu. Sebab Kak pun ingat nak bawa Abah jumpa pakar lah. Itu sebaiknya. Bawa Abah pergi. Thanks Kak Yam. Kau tak payah nak thanks kat aku sangat Sebab lepas ni kau kena menghadap muka aku untuk kita bincang macam mana nak bergila-gila jaga Abah. Sebab Mira tu exam tu. Ya. Nanti kalau Abah sampai bagi tahu Assalamualaikum. Mimi, Jojo, dah tidur kat atas. Ni. Kemas. Ambil buku-buku ni. Tidur atas Kak Yam nak suruh kita jaga Abah lah. Ingat, jangan nak buat keputusan suka hati je. Abah ni kenapa? Abah tu abah kita tau. Abah awak, bukan abah abang. Dan lagi satu, dia tak pernah mengaku pun yang abang ni menantu dia. Cantiknya sayang malam ni. Sayang, abang nak pinjam kad bank sayang boleh? Nanti abang pulang lah. Bye-bye. Patutlah. Saya dah lama tak sudahkan pantun abang. Acah buah resepi diraja. Buat santapan, pengantin beradat. Yang abang nak sambung ni memang tak ada idea lagi.
Moga majlis menjadi ceritera. Okey, sekejap. Moga Majlis menjadi ceritera. ha, Buat tetamu sentiasa teringat. acah buah resepi diraja, buat santapan pengantin beradat. Moga majlis menjadi ceritera, buat tetamu sentiasa teringat. Boleh tak? Sumpah, bagus sangat. Abang tak pernah terfikir yang pembayang jadi macam ni, Yati. Hebat betul lah isteri abang ni. Yati tahu tak? Sebenarnya Haryati itu bukan hanya pemilik rusuk kiri abang, tetapi akan sentiasa menjadi sayap dalam hidup abang. Yati cuma penjaga sayap abang sampai masa nanti. Yati mungkin tak dapat terbang bersama abang. Kenapa Yati cakap macam tu? Manalah tahu kalau Yati pergi dulu. Apa nak jadi kita tak tahu, bang. Ini kan pula hidup dan mati. Belum masanya kan? Janganlah cakap pasal mati. Abang tak boleh hidup tanpa Hayati. Andainya suatu hari pembayang pantun abang ni dah tak ada penyudah, maknanya penyudahnya dah bertemu dengan pencipta. Abang rindukan Mak? Mira nak minta maaf. Sebab Mira tak jaga Abah dengan baik selama ni. Mira janji lepas grad, Mira akan sentiasa dengan Abah. Tapi Abah kena ikut Mira dengan Kak yang balik KL dulu. Tak. Abah tak nak tinggalkan kampung ni. Tak boleh. Abah kena dapatkan rawatan. Takkan Abah sanggup tengok orang-orang kampung hina anak-anak Abah. Cakap kita orang tak jaga Abah. Abah sayangkan anak-anak Abah kan? Abah rindukan kita orang kan? Kita balik KL dulu, Adik janji. Adik habis belajar je, adik cari kerja kat sini. Lepas tu kita balik tinggal kat sini. Boleh? Okey? Janji. Terhiris aku di dalam lembah yang tak berbunyi, menyedari biarkan ku terus sendiri, tak usah
Adik, tak ada kelas ke? Tak ada. Adik kan tengah final exam. Oh, ya. Habis tu, kenapa tak call je? Kenapa nak kena jumpa dekat sini? Akak tak jumpa Abah lagi kan? Sejak Abah kat sini. Nanti-nantilah akak jumpa. Lagipun akak tak ada masa nak selit jumpa Abah. Kalau tak sempat pun, takkan tak boleh call langsung. Kesian Abah dekat rumah seorang-seorang. Tersunyi. Akak boleh je nak jumpa Abah. Tapi akak kena tanya Abang Rudi dulu. Kak Mawar, tolonglah. Abah perlukan kita. Abah ada kita je. Yang? Yang dah nak keluar ke? Nanti Abah kalau nak makan nanti ada kat bawah yang dah bungkusan Yang dah solat? Dah azan dah ni? Nanti lah. Balik kan? Mau dah tunggu. Yang maghrib ni singkat. Kang tak sempat. Solat sekejap. 5 minit je. Susah. Orang dah bersiap dah. Nak make up lagi. Orang dah tunggu ada appointment. Yam. Appointment dengan Allah kita kena tunaikan. Baru hidup kita berkat. Jangan disebabkan kerja, ibadah kita lalaikan. Alah. Abah dulu pun solat macam biskut juga. Kita orang ni untunglah mak ajar. Nak harapkan Abah memang taklah kan. Sibuk manjang. Tak apalah macam ni. Abah pun dah jalankan tanggungjawab Abah. Tegur Mariam. Jadi tugas Abah selesai. Sekarang ni sama ada Mariam nak ikut atau tak. Okey? Terhiris aku di dalam lembah yang tak berbunyi, menyedari biarkan ku terus sendiri, tak usah engkau peduli. Abah? Abah? Hello. Hello, ini waris Encik Ramli bin Rahman. Ya, saya. Siapa ni? Encik Ramli ada di hospital. Ada orang jumpa dia pengsan di bus stop. Doktor kata apa? Teruk tak? Tak teruk kan? Sebab tu Abah boleh balik kan? Dia balik pasal tak nak duduk hospital. Padahal Abah kena dijaga dengan rapi lah kan? sebab itulah Kak Song kau datang ambil. Kak Yam,
Takkan nak suruh Mama jaga pula. Habis tu, kau kena ingat belakang nama kau tu ada binti Ramli juga tau. Beras yang abang sumbat mulut kita orang, sumbat mulut kau juga. Datanglah. Tapi kalau korang semua tak nak beralah juga, tak apa. Susah-susah hantar je lah kat rumah kebajikan. Akak, Apa? Tak apalah. Kalau susah sangat, biar adik yang jaga. Senang je cakap. Bukan final exam ke tahun ni? Okeylah, tak apa. Biar Mama jaga. Tapi nanti kita kena bincang balik. Mama tak bolehlah nak jaga selama-lamanya. Korang pun kenalah faham keadaan Mama ni. Terhiris aku di dalam lembah yang tak berbunyi, menyadari Tok, kenapa nenek tak duduk dengan kita? Nenek duduk jauh. Kat syurga kan? Macam mana kita nak pergi kat syurga? Naik kereta ke? Mana boleh pergi syurga naik kereta? Hanya ada satu kenderaan saja yang kita boleh pergi ke syurga. Kenderaan dia ialah amalan pahala. Jadi Jojo dengan Mimi kena buat baik dengan semua orang. Lebih-lebih lagi buat baik dengan Papa, dengan Mama. Itu tiket untuk ke syurga. Faham? Kalau macam tu, Mama dengan Papa pun kenalah hormat atuk untuk tiket Pergi syurga? Sebenarnya tiket pergi syurga ni... Korang ni suka sangat kacau atuk kan? Mana dia ada kacau? Dia orang kacau Abah pun Abah tak kisah. Biar je lah kat sini. Main sini. Tapi sekarang waktu tidur. Esok nak sekolah. Dah, salam atuk. Cepat, tidur. Cepat. Apa tu? Jangan lupa nanti basuh kaki. Lepas tu baca Fatihah, selawat, baru tidur ya. Ya? Good night. Mama. Abah nak ucap terima kasih. Cucu-cucu Abah ni tak pernah ataupun mungkin jarang jumpa Abah. Tapi dia orang mesra dengan Abah. Dia orang bagi tahu dengan Abah. Mama selalu tunjuk gambar Abah dengan Mak. Mama minta maaf. Sebab langsung tak bawa balik diorang ke kampung. Tapi Abah faham. Abah tahu. Mawar anak yang baik. Mawar lembut macam Mak. Tapi Mawar, jadi seorang isteri ni bukan sekadar lembut. Bukan sekadar setia. Kita kena tahu hak kita sebagai seorang isteri. Ya. Aku tahu, Ya Allah, anak-anak mahu menjagaku.
Cuma aku tak nampak keikhlasannya. Tapi aku mohon padamu, ya Allah, janganlah hilangkan keberkatan hidup mereka. Janganlah kau bebankan aku pada mereka. Aku tidak mahu mereka berdosa kepadaku, ya Allah. Andainya pergi itu lebih baik, kau bawalah aku pergi, ya Allah. Aku redha. Maaflah Abah bertanya ni. Mawar kata Rudy buat bisnes. Bukankah kalau orang buat bisnes ni dia sibuk? Saya ni work smart, bukan work hard. Kerja yang cari saya, bukan saya cari kerja. Tak macam Abah. Tapi kalau work smart tak ada hasil, baik work hard kan? Betul tak? Kita ni orang lelaki, Rudy. Kena kerja lebih keras lagi. Tak bolehlah nak harapkan hasil isteri. Orang perempuan ni macam tulang rusuk. Kita lelaki ni macam tulang punggung. Tulang punggung yang harus bekerja lebih kuat. Abah ni memang tak suka saya dengan Mawar dari dulu kan? Aku dah lama restu kau orang dua. Siapa aku? Nak tolak takdir dan jodoh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Abah kena ingat, Abah tetap Abah. Sugar Mawar tu dekat tapak kaki saya ni. Jangan nak masuk hal orang lain. Asal happy sangat ni? Of course happy. Adik dah habis exam dah. I'm free. Akak, kita ambil Abah nak? Buat apa? Jaga dia lah. Tak adalah dia rasa terpinggir lagi. Akak tengok Facebook ke tu? Tak, akak tengah tengok kontak akak ni. Lepas tu, Tok ni akak ada follower baru. Uncle Village. Tak ada nama lain ke? Tata Bama. Maknanya? Jarang hantar mesej tak? Akak jarang chat every messenger kan? Tak pernah pun, Mira. Check lah. Sekejap. Uncle Village. Adalah. Uncle Village. Siapa ni? Anak-anak yang Abah sayang, kamu semua adalah permata hati Abah. Abah sayang anak-anak Abah. Abah nak anak-anak Abah senang walaupun Abah susah. Maka Abah akan selalu mendoakan anak-anak Abah. Abah minta maaf. Abah terpaksa guna identiti tak dikenali dan curi-curi tengok aktiviti Yam dengan Mawar di Facebook. Abah terlalu rindukan anak-anak Abah. Abah dah maafkan kesalahan kamu semua. Sebab kekurangan kamu adalah kerana kelemahan Abah. Ya Allah. Abah, Mira. Abah DM akak. Abah DM akak sebab Abah rindukan akak. Kan dia dah cakap. Akak berdosa dekat Abah. Dah. Nanti kita ambil Abah.
Mimi, Jojo, jom. Balik, jom. Alah, bosanlah. Jangan cakap macam tu. Lain kali kita minta izin dulu dengan Papa dengan Mama. Nanti Atuk datang bawa kat sini lagi, ya. Kita main kat sini lah. Ya. Jom balik, jom. Dah, jom balik, jom. Jom. Adik! Hei. Allahu Akbar. Asal ni, Ma? Ha? Sana boleh jatuh. Tak jaga ke? Tak jaga adik ke? Ha? Meme! Hai! Ya, jatuh. Allah. Sayang. Tak baik. Apa jadi ni, Mawar? Ha? Sampai Abah hilang. Korang ada cakap apa-apa ke? Agak tahu kan, Abah tu tengah sensitif sekarang. Kak Mawar ada marah Abah ke? Papa dimarah oleh Kak Atuk. Papa tengking Atuk. Kau cakap apa kat Abah? Mana ada cakap apa? Orang tu nak sentak Pahal. Papa cakap Kak Atuk lebih baik mati. Engkau kalau tak suka bapa aku, kau tak payah hina dia. Kau ni memang menantu tak guna lah. Itu je aku boleh cakap. Mekak betul lah. Korang adik-beradik ni memang suka menyusul ke apa? Ha? Kita orang adik-beradik tak pernah minta makan kat engkau lah. Apatah lagi bapa aku. Aku yang jaga bapa aku yang masukkan duit. Hipokrit. Engkau yang meluat dengan orang tua tu. Kau campak kat sini, kita orang kena jaga. Aku tak suruh kau jagalah. Aku suruh adik aku Mawar jaga sebab itu bapa dia. Betul tak? Ya, memang dia bapak dia. Tapi masalahnya dia bini aku. Aku ada hak atas dia. Apa masalahnya? Kalau dia bini kau, layan dia macam bini. Bukan makan hasil bini. Macam mana sikit mulut kau? Sebelum kau lempang ke kau? Ha? Patutlah lelaki fed up dengan kau. Dalam dunia ni, ramai manusia jahat yang tak terhukum. Salah seorangnya kau. Biawak hidup. Kau cakap dengan adik-beradik kau sekarang ni, berambus daripada rumah ni sebelum aku call polis. Bunuh otak sikitlah. Ha? Saja nak berdendam lah tu. Yelah dulu aku paksa kau sebab aku nak kahwin dengan perempuan ni. Aku hadap sangat kan keluarga kau? Ha? Pergi mati lagi baiklah. Bang. Jom. Wah. Yang kali janganlah buat hal. Pasal-pasal kita orang pula yang gaduh. Terhiris aku di dalam lembah yang tak berbunyi, menyedari biarkan ku terus sendiri, tak usah engkau peduli, ku mahu kau bahagia jiwa. Pakcik. Kat mana tempat? Pakcik dekat rumah orang tua. Telefon ni kami jumpa dalam poket pakcik. Mungkin sebab telefon ni jatuh ke, telefon ni tak boleh on.
ada tak nombor telefon waris pakcik dalam ni? Pakcik langsung tak ingat ke? Tak apalah pakcik. Pakcik rehat dulu ya. Kita tengok apa yang kita boleh tolong pakcik. Terhiris aku di dalam lembah yang tak berbunyi. Bunga mawar terindah di taman, nilainya murni, harumnya mewangi. Biar terpisah jasad dan badan, sayangku pada mereka takkan pernah mati di kampus bumi. Ma, nak pergi mana tu sayang? Mainlah sini. Mama nak pergi jumpa Kak Yam dengan Mira, cari Abah. Tak habis-habis macam orang tua tu. Biarlah dia, nak buat apa cari dia. Nanti dia lapar, dia baliklah. Meh. Yang hilang tu, Abah Mawar tau. Kalau Abang tak suka dia, jangan halang boleh? Yang kau nak tinggi suara dengan aku kenapa? Mawar sentiasa hormat Abang. Tapi perangai Abang makin lama makin melampau. Tak hormat langsung keluarga Mawar dengan Mawar. Patutlah Abah tak setuju dengan pilihan Mawar. Tapi walaupun tak setuju, dia tetap tahu suruh Mawar ni akur dengan Abang. Mawar cakap apa ni? Abang masih lagi suami Mawar tak? Jangan nak biadab macam ni. Seorang isteri gagal bukan sebab Abah ni. Tapi sebab suami yang tak ada iman dengan tak ada adab lah. Mawar keluar juga, pergi cari Abah. Abang gugurkan talak satu. Suami boleh cari ganti. Tapi ibu dan ayah tak ada dua, tak ada tiga. Rumah ni rumah Mawar. Mawar lebih berhak nak jaga anak-anak sebab Mawar lagi mampu. Jadi Mawar tak nak tengok muka Abang langsung kat rumah ni. Sutera Cina terbang melayang, tersangkut di pohon kebun Pak Jali. Apa dimenung abangku sayang? Cinta hatimu dah munculkan diri. Mana sayang menghilang. Abang sangat rindu.
Yati tak ke mana, bang. Yati sentiasa ada di sisi abang. Abang saja tak nampak. Abang dah penat merindukan sayang. Abang dah penat melayan kerana anak-anak. Abang penat menangis pada Allah. Jangan malu menangis. Abang, menangislah. Merayu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selama ni, abang malu menangis depan anak-anak. Abang nak jadi wira pada anak-anak abang. Tapi diorang dah besar, bang. Diorang yang kena jadi wira abang. Abang mengaku segala kekurangan yang ada pada anak-anak semua kerana abang. Alhamdulillah. Syukur. Maknanya, abang dah maafkan anak-anak. Abang dah lama jaga anak-anak. Sekarang tiba masa abang berehat. Abang, semoga di syurga Firdausi kita disatukan kembali. Mengucap Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mira tak? Rindu tak? Rindu. Adik habis belajar je, adik cari kerja kat sini. Janji. Tak apalah. Kalau susah sangat, biar adik yang jaga. Kak Yam, takkan nak suruh Mama jaga pula? Tak ada masa nak selit jumpa Abah. Kali janganlah buat hal. Pasal-pasal kita orang pula yang gaduh. Jadi seorang isteri ni, kita kena tahu hak kita sebagai seorang isteri. Suami boleh cari ganti. Tapi ibu dan ayah tak ada dua, tak ada tiga. Abah tu okey je kat sana. Duit pun cukup. Akak ni tiap-tiap bulan masukkan Abah duit. Abah dulu pun solat macam biskut juga.
Bukan Abah ke dulu yang cakap kebahagiaan adalah kesenangan yang dicapai oleh orang yang ada banyak duit. Boleh tak otak Abah tu normal sikit? Patutlah orang kampung ni semua cakap Abah gila. Yang ada bawa baju untuk Abah. Inilah baju yang bawa untuk Abah yang nak bagi masa yang balik kampung hari tu. Tapi yang tak ada rezeki nak bagi ke Abah. Sebab yang Miko yang ambil balik baju ni, yang marahkan Abah. Kita semua berdosa. Berdosa dengan Abah. Sebab tu Allah tak bagi rezeki seorang pun daripada anak Abah untuk ada dengan Abah saat Abah hembuskan nafas Abah yang terakhir. Ya Allah, yang dosa dengan Abah. Assalamualaikum, anak-anak Abah. Abah tak tahu bila Abah akan pergi. Tapi Abah rasa Abah perlu buat semua ini demi kamu semua. Abah tak pernah benci anak-anak Abah. Abah cuma ada kasih sayang yang tak terhitung nilainya untuk kamu semua. Selama ini, Abah kerja keras kerana Abah nak tinggalkan sesuatu yang cukup istimewa untuk kamu jadikan kenangan dan ingatan bahawa kamu ada Abah yang akan sentiasa menyayangi kamu bertiga, dunia akhirat. Andainya terjadi apa-apa pada Abah, kamu jumpalah peguam Encik Abu Bakar. Abah ada wasiatkan tanah dan sedikit wang tunai hasil titik peluh Abah selama ini yang akan diagih-agihkan kepada kamu bertiga. Gunakanlah pemberian ikhlas Abah dengan jiwa yang terbuka dan hati yang menyayangi. Kasih Abah sentiasa ada dalam hidup anak-anak. Tanam keledek tumbuh melata, tumbuh segar di tepi telaga. Kasihkan anak bersengkang mata, sanggup berkorban harta dan nyawa.